Ramadan ini sebenarnya mendidik kita, adik keluarga, ibu bapa dan anak-anak dengan takwa. Tahukah kita bahawa Ramadan ni sebenarnya bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tak makan, tak minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa saja. Malah sebenarnya puasa ini dapat mengenal erti takwa dan disiplin diri seorang muslim. Jadi sebagai ibu bapa, kita perlu menunjukkan contoh yang baik. Seperti apa? Menjaga solat, puasa, berakhlak dengan percakapan dan pertuturan. Kerana apa? Kerana anak-anak ini belajar lebih banyak melalui teladan yang dia lihat. Dalam arti kata lain, dia melihat contoh yang ditunjukkan oleh ibu dan bapa mereka. Berbanding dengan nasihat ataupun percakapan lisan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Nah, lihat bagaimana Allah memerintahkan puasa ni dengan tujuan untuk membina takwa di dalam diri Muslim itu sendiri. Jadi, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, mari kita berusaha, bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan puasa yang ada pada tahun ini dengan sebaik-baik mungkin dengan menggunakan peluang untuk mencapai takwa dan disiplin diri. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Selain daripada itu, kita lihat bagaimana puasa ni menjadikan rumah sebagai madrasah Ramadan. Maknanya, rumah kita itu sendiri adalah wadah ataupun tempat untuk kita mendidik anak-anak ini dengan iman. Bagaimana caranya? Iaitu dengan kita menggalakkan anak-anak ini solat berjemaah. Selain daripada itu, membaca Al-Quran walaupun sedikit dan berbuka puasa secara berjemaah ataupun bersama. Di sini akan lahirnya iman dalam diri anak-anak itu dengan menghayati amalan-amalan ataupun perintah sunat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita. Dan Allah menyebut dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat serta bersabar dalam mengerjakan. Artinya, bagaimana puasa ini dapat membina iman? Iaitu dengan sifat sabar yang perlu dipupuk dalam diri. Bagaimana sabar menahan lapar, sabar menahan diri daripada dahaga, sabar kita dalam melakukan perkara-perkara yang ditegah dalam Islam oleh agama. Begitu. Seterusnya, dalam puasa ini juga kita boleh membina kasih sayang dengan doa. Selain daripada usaha dan didikan ibu bapa ni, mendidik, mentarbiah anak-anak, jangan tinggalkan doa. Kerana doa ibu bapa ni adalah doa yang sangat mustajab. Doa apa? Iaitu doa untuk kita dapat ataupun kita berjaya menghasilkan, melahirkan generasi soleh dan solehah yang menjadi penyejuk mata ibu dan bapa. Inilah peluang yang adanya Allah berikan kepada kita bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Ingat, doa ibu dan doa bapa itu adalah sangat makbul, sangat mustajab yang akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebut dalam surah Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami isteri-isteri dan zuriat keturunan kami sebagai penyejuk. Akhir kalam, marilah sama-sama kita memanfaatkan puasa yang ada pada tahun ini dengan sebaik-baik amalan. Banyakkan doa, banyakkan membaca Al-Quran, melakukan amalan-amalan soleh supaya roh dalam keluarga itu hidup sepanjang bulan Ramadan sehinggalah berakhirnya Ramadan. Semoga segala amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan ia sebaik-baik amalan dalam kehidupan kita. Sekian dulu, ampun maaf apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem.